guys, so good morning. So today kita nak hantar budak-budak ni pergi sekolah guys. Bukanlah Mama. Teman-teman. Welcome back. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita nak hantar budak-budak ni pergi sekolah. Sekarang pukul 7.16. So kita tengah tunggu traffic light guys. Okay, siapa nak tengok Akila? Mana? So inilah Akila. Good morning Akila. Akila cepat. Ini Amelia. Icha, say hi. Icha dah jam berapa sekarang? Dah jam 4. Dah jam 4. Mia? 1, Akila? Taklah. 6, Dah jam? 6. Dah jam 6. Tak lama lagi dah nak masuk tingkatan 1. Okey. Yang belakang tu ada seorang lagi. Danish. Hai Danish. Danish masih kecil ya guys. Say hi to Danish. Danish umur berapa? 5 tahun. Okay, sekarang ni kita dah nak gerak. Bye-bye. Jumpa kat sekolah, okay? Bye. Sampai pukul 20. 7.20. Oh, itu lagi mama ni. Ya. Ish, rapatnya dengan kereta dia. Nenek punya beg mana? Ada kat depan ni. Oh, kat depan. Kat depan. Depan Dennis mana? Depan Dennis? Depan muka Mia. Ingat di sekolah belajar betul-betul tau. Jangan nak main-main je. Waktu balik Mia kemas. Ha. Mia kemas tu. Kakak baju awak yang pakai hari ni gantung sebab kakak pakai sekejap je. Gantung dulu. Jangan bagi kotor baju. Jaga baju tu. Ni, hai. Gantung lah. Sebab baju kakak tak kotor sangat pun. Baju ni kalau hari-hari basuh lama-lama rosak juga dia. Basuh hari pun hitam juga. Tak cerah-cerah pun baju. Cikgu kata tak basuh baju, cikgu kata. Cikgu kata kat Ica Ica? Ha? Cikgu cakap kat Ica ke? Mana ada? Tak basuh baju. Mana ada? Ya, siapa cakap itu? Basuh ke tak baju ni, cikgu tanya. Cikgu cakap basuh. Hitam baju. Sebab apa baju kau hitam? Makan. Kan sebab basuh baju dengan baju lain. Campur. Oh God. Mama campur dengan baju lain, Patutlah. dia jadilah hitam. Tutup. Dulu masa kecil-kecil Nona, sekarang sudah besar Nona. Na 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 na. Wow, ramainya orang guys. Keramaian, sangat-sangat ramai pagi ini. Tak apa, kita tunggu. Orang nak beli makanan kan? Ha. Waduh. Ada. Okay. Nah, salam Mama cepat. Bye Mia. Nah, dah kau. Okay, bye. Dah kak. Sayang mama.
Sayanglah. Okey, lagi lah. Bye. Belajar elok. Okay. Dia nak rasa. Bye. Dan ni, bila nak pakai stokingnya? Dah pakai dah. Dah pakai dah. Pakai kasut. Dia ni Asian lah. Bye kak. Bye. Sekarang ni kita nak pergi hantar Danish pula. Danish okey? Okey, good. Jom. Abang pergi sekolah, kita nak beli kuih dulu dekat sini. Betul tak abang? Abang nak kuih apa? Tak tahu lagi. Bantai. Ya, kat situ. Kita dah apa? Tapi kita tengok isu. Ngantuklah abang. Mata apa itu? Buat apa Siti? Ini apa? Kau juga ni. Lah, dah jadi. Boleh jadi apa? Abang Danish. Terus keluar dia. Okay, dah ready dah? Dah. So, abang tadi dia beli kuih mochi coklat. Boleh. Jom. Oh, Sedap tak? sedap. Ouch, kaki mama. Ni abang. Turun. Awak pakai stocking tak? Ya. Jom. Ini Elok-elok. 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 Masuk longkang sekarang. Patutnya abang yang bawa beg. Mama pula bawa. Hei. Okay, pergi sekolah. Tapi Abang Danish. Bye. Okay, selesai lah tugas mama hari ni. Hantar budak-budak pergi sekolah. So, sekarang mama balik kemas rumah. Buat kerja macam biasa. Kemas rumah, lipat kain, kemas kain. Lepas tu kita tunggu budak-budak balik pula. Okay, bye.